أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 211 dan 212. Dari ayat-ayat yang berikut ni kita akan dapati hikmah Allah hatta para rasul mari dan banyak cubaan terhadap orang-orang yang ikut rasul-rasul tadi. Termasuklah kita semua ni cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita baca berkenaan dengan perangai sifat orang-orang, perbuatan orang-orang munafik, boleh tengok, boleh tahu lakah-lakah dan juga jejak orang-orang munafik, dan hujung dia ni suk di mana, di patak neraka. Itu adalah orang munafik yang tidak ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang kita akan baca ni, Allah berfirman, "Sal bani Israel." Tanyalah kepada Bani Israel. Terus Nabi tanya, sebuah pertanyaan kepada puak-puak Bani Israel, orang Yahudi, Nasara, puak-puak ingkar dengan agama Allah Islam ni. Cuba tanya dia tu. Di hari ni puak tu ni berpaling daripada agama Islam hak sebenar, tidak turut jadi kafir mereka. Turut agama yang mereka agak kata hak tu. Padahal hak tu ni hak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bertanya puak Bani Israel ni, kam atainahum min ayatin bayyinah. Apa ni? Banyak mana tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah pun kami beri kepada mereka. Jadi sebenarnya Bani Israel ni tu hari banyak perkara tu. Hari Nabi Musa berinya tukar Nabi Musa dengan tukar jadi menunjuk kata Nabi Musa ni bawa mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui tukar boleh belahnya laut merah, boleh belah lakah di sana. Dengan tukar ni boleh katak ke atas batu macam tu baik, macam air batu 12 air mata tu baik 12 lubang air mata. Dan banyak lagi lah mukjizat, keterangan, bukti-bukti bahawa Musa ni adalah rasul dia. Rasul. Pasti apa pok Yahudi, pok Bani Israel ni tak mengikut. Masa dia tengah lapar di pada pasir Artuti, lapar ada musim pada pasir 40 tahun, bagaimana yang kita baca mari. Pok Bani Israel saat itu lapar, Tuhan hantar mari manna wassalwa, manisai dan juga makan dia hok masak siap dah mari. Puasa panas
Musa pula minta kepada Allah diteduh. Hatta awal mari. Jadi banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan beri. Tapi buat apa dia ingkar? Sebab tu Tuhan tu tanya buat ni, dia nak mudah ingkar. Kalau mu ingkar begitu teruk, jadi orang kafir, akibatnya wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Dan sesiapa yang tukar nikmat Allah setelah mana datang kepadanya kebenaran nyata dah ni ini adalah rasul ni, tak patut kita nak lawan dia. Tapi Bani Israel keras kepala ni tak turut rasul dia, sehingga nabi-nabi dia pun sebagaimana selalu kita dah sebut, dia bunuh para nabi. Ini sifat perangai. Nak suruh kita mikir ni, kita orang yang duduk di J yang kedia ni kena mikir, tengok nampak tu hari nikmat dia banyak tapi tak pakai. Kalau kita ni tu hari nikmat kita banyak, kita tak si pakai lagi, tak si percaya lagi, dan kita nak paling daripada kebenaran, nak neraka Tuhan lagi. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah itu persediaan azab yang pedih kepada orang-orang yang tukar nikmat dia kepada kafir. Ni so kita mikir dan jaga molek diri kita ni. Di samping itu pula Tuhan berfirman, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Allah menghiaskan kehidupan orang-orang kafir masa duduk atas dunia ni, menghias apa molek suka, aku kaya, aku molek, aku makan sedap, aku ni hebat, sedap. Ni jenis orang yang tak suka nikmat Allah. Apabila dia tengok orang mukmin yang serabai, tak cukup makan misalnya, ataupun sesak lebih rendah pangkat daripadanya, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka bersenang-senang dengan orang-orang yang beriman. Mana pandang rendah lah, aku ni ada belakang ni, mung ni kata orang Islam, kata orang beriman, kerana Tuhan ada akak darjat mung ni. Ni perangai sifat orang kafir dah ni. Yang nak tanya kita orang yang beriman dah ni, satu kepercayaan nak kita ni sok, sungguh aku ni jadi orang beriman, percaya Tuhan apa ni, Tuhan ni tak tolong aku. Jadi adalah segulungnya manusia ni dia fikir lagu tu, jadi bawa kepada kepercayaan dia kepada agama yang dia pegang ni, jadi longgar, tak pejat. Ni apa nama ni, sifat orang-orang yang orang kafir nak lagu tu lah. Wa yasharu, senang-senang mahal pandang rendah. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa, orang yang mukmin ni lebih tinggi darjat mereka itu pada hari kiamat. Ni nak orang di atas dunia ni, orang kafir, orang yang deraka kepada Allah, Tuhan beri nikmat, beri gemung hiasan, belak-kelaka, yang hidup rasa kata hebat. Kerana hebat sungguh orang yang takut pada Allah, orang yang beriman di hari akhirat esok. Demo ni akan darjat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Mung ni depan tak neraka, fak ni duduk dalam syurga. Sebab tu dalam suatu hadis, manusia yang tertipu dengan dengan dunia, rasa kata dunia ni ya Allah belaka dah, aku belaka dunia ni. Apabila dia mati esok, katanya anak ada ni mandi, harta aku duduk mana, aku duduk cari sebanyak ni, selama ni puluh-puluh tahun dah cari harta aku duduk mana, aku nak guna ni. Ada kereta besar nak guna kereta besar, kalau ada kebun banyak nak guna kebun banyak, nak cari. Lalu tu dijawab basic dia, royak dia, hei hok mu duk cari hari tu, di hari ni hok mu duk pakai, hok mu duk makan, habis belaka dah, hok tu habis dah. Jadi hok mu tinggal hari ni, hok mu cari tu, hok mu tinggal ni ikut orang duk belakang tu, orang duk belakang mung anak, mung bini, mung waris, mung semua boleh ke fak, boleh ke harta. Jadi mung hari ni mari sini, iaitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada perkara.
Tak ada perkara. Kalau lah harta yang Tuhan beri, harta yang Allah bagi ni, kita tak tahu, kita tak sedar. Lepas dia kata hak kita ya, di hari esok penyesalan itu akan mari sesanya. Aku tak belanja harta aku itu pada jalan Allah. Kalau aku belanja hari itu, hari ni ada dah nampak hamba dia dibayar sekali dengan aku ni adalah harta yang infak membelanja. Tapi hari ni aku tak ada apa sekarang. Jadi telanya bogel lah kita. Salahnya lagu itulah. Oleh itu Allah kata, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Terhadap rezeki Allah ni jangan terpedaya wahai orang yang berdosa, yang kafir, yang tak beriman. Kerana rezeki Tuhan ni dia nak beri kepada siapa dia saja, tak ada kira. Tak ada kena ada bayar, tak ada kena ada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak beri, dia beri. Oleh itu mu jangan terpedaya. Hari ni tu hari mu banyak di bawah, tapi mu jangan kedekut, mu jangan kupik. Kalau mu kedekut kupik, nanti kalau satu hari Tuhan tarik, hak tu mu akan mendapat kesesalannya. Itulah dua ayat yang kita baca ni, mudah-mudahan sama-sama kita ikut dan amal. Jaya kita dunia dan jaya kita di hari akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu